Resep makanan kenduri dan makanan western yang ada dekat Manjung khas untuk bulan Ramadan. Buka puasa dekat stesen minyak? Biar betul. Mana orang banyak yang tak tahu, ada kedai makan yang nama dia Road 100 Cafe yang korang boleh makan set talam daripada yang western ke masakan Melayu. Nak makan untuk couple, family, office, ramai-ramai pun boleh diorang buat kat sini. Booking early bird sebelum 20 hari bulan 2, korang akan dapat potongan RM10 untuk setiap satu set talam. Sepanjang bulan Ramadan ni je. So, lagi berbaloi kalau korang grab promo ni. Ada 3 set berbuka Ramadan yang korang boleh pilih dekat sini. Road 100 Western Platter, set talam jejak rasa. Last sekali, set talam destinasi. Road 100 Cafe. Road 100 Western Platter, spaghetti aglio olio, grilled dan fried chicken chop, quesadilla, coleslaw dengan tomato salsa, jus kurma lemon 2 gelas. Personally, kalau korang tanya aku, last year dengan this year rasa dia lain. Rupanya dia orang dah R&D and upgrade tau resepi kat sini. Ayam yang fried and grill dia orang masak just nice. Cuba dengar yang fried. Dia sejuk, tapi dia punya crunchy tepung tu rangup lagi. Kalau korang nak tahu, set talam jejak rasa paling laku ya. Udang sotong goreng tepung, jus kurma lemon 3 gelas, ayam masak lemak tapi tak pedas. Gila menu dia, asam pedas. Dia asam pedas tenggiri Johor, okey. Telur masin, sambal belacan, lepas tu ulam. Semua orang yang berebut dengan asam pedas tu Asam pedas. Macam laku gila je. Sedap kan? Sedap. Tambah lagi ke? So korang dah tahu dah kan top menu kita orang apa? Ni lah set kenduri. Ada nasi minyak dan nasi putih, daging masak hitam, acar rampai, ayam kurma, ayam berempah, ulam dan sambal belacan, jus kurma lemon 1 jam, puding gula Melaka dan kurma. Nasi minyak dia boleh ratah macam tu je, memang berasa. Untuk dish ni, daging hitam dia memang killer menu. Overall, aku tetap juga nak puji dia punya asam pedas tenggiri. Cincong friend aku pun makan tau. Aku harap set talam ni bukan untuk bulan Ramadan je. Tolonglah buat untuk hari biasa pun. Panjang bulan Ramadan, diorang tak tutup tau. 22 Februari sampai 18 Mac. Cepat buat early bird booking.